Alhamdulillah, kita punya ayam salut butter versi SY telah pun siap. Okey, selamat mencuba. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa dengan saya lagi, SY. Anda di rancangan DKK, Dapur Kecil Kami. Okey, hari ini saya nak masak simple. Okey, iaitu ayam salut butter versi SY. Apa bahan? Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, like, komen and share. Zas. DKK Channel. Okey, saya menggunakan ramen Okey, kita boleh juga menggunakan wing kepak ayam, tapi saya menggunakan ramen lebih kurang 1.5 kilo. Okey, untuk salut ayam saya menggunakan tepung jagung. Okey, saya menggunakan sos tiram, serbuk lada hitam, saya menggunakan serbuk oregano, garam dan minyak masak. Bawang putih lebih kurang 10 ulas saya cincang. Okey, sedikit butter, gula perang dan garam. Okey, kita masukkan semua dalam mat. Okey, kemudian kita masukkan garam. Garam cukup rasa jangan masin sangat Kemudian kita masukkan lada hitam. Kemudian kita masukkan sedikit serbuk. Yang banyak sangat oregano ni sebab dia kuat rasa dia. Dan sekali kita letak sos tiram. Okey, kemudian kita gaulkan dia ada sebati semua. Okey, bila sebati kita perapkan lebih kurang 1 jam. Okey, dia sebenarnya lebih baik semalaman. Okey, kembali kita hidupkan api untuk panaskan kuali kita. Kemudian letak minyak. Okey, bila minyak dah panas, kita salutkan dengan tepung jagung Okey, salutkan. Kemudian kita salut ni kena betul-betul penuh dalam ni, baru kita goreng. Jadi dia tak cantik tak kena Okey, api pasti yang kecil jangan kecil sangat, jangan besar sangat, asal sedang, supaya ayam ni tak hangus. Dan juga ayam tu akan masak di dalam Okey, kita nak buat salutan ayam Okey, pertama sekali kita buka api. Okey, tak payah besar-besar, kecilkan api. Kemudian kita masukkan buttercup. Okey, dalam kita masukkan 3 sudu besar lah Okey, cair. Okey, selepas
Tekan dah cair, kita masukkan bawang putih. Okey, kita tunggu sedikit garing. Baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Ini saya terlebih kurang cincang. Sepatutnya cincang halus ni tak apa. Sepatutnya dia halus lagi. Cincang halus je, dia tak payah kisar. Tapi tak apa. Yang penting kita nak aroma tu dan rasa daripada bawang putih tu nak ada apa. Kemudian kita masukkan garam, rasa. Kemudian masukkan gula perang Gula perang kita masuk. Kalau nak kurang manis kita bubur sikit je lah. Okay, maafkan saya satu bahan tadi, madu saya lupa. Kena buat madu supaya dia jadi likat. Atau ya kita okey, kita masukkan ayam yang telah digoreng tadi. Kemudian kita curahkan salutan yang kita buat tadi. Kita campur je ke atas ayam, dalam ayam ni. Damet, maaf saya, damet. Okey. Kemudian kita gaulkan. Okey, gaulkan perlahan. Biar dia kena semua. Okey, kita akan hidangkan. Alhamdulillah, kita punya ayam salut butter versi SY telah pun siap. Okey, selamat mencuba. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, like, comment and share. Zas.